data yang kita collect ni daripada tarikh 10 hari bulan Jun di Gias Garden. So ni adalah estimate dia dalam satu kilo. So barang-barang ni adalah plastik. Kita tengok dekat sini, beg sampah satu. Okey, untuk yang ni dalam kategori ni tak ada, so kita masukkan dalam others lah. Ada satu, it's a snorkel yang kita jumpa, so kita continue. So ini barang-barang dia yang kita dah dapat. So entangled animals tak ada. Okay, kita tak jumpa any entangled animals. Would you like to take your survey to adapt the precise? No. Are you aware of an event that could have contributed to it? Yes. Yes, additional information or stories that you would like to share about this dive site. No. Add photos. So kita add photos, kita ambil. Macam mana nak ambil? Add photos, select photos. Oh, kita select foto, kita ambil dulu. Kita ambil foto dulu. So kita ambil foto seperti ini. Kita ambil. Okay. Lepas tu kita masukkan dalam begini. Add videos. Nanti kita masukkan video untuk kita yang kita rakam ni, masukkan dalam video ni, kita submit. So bila kita submit, benda tu akan terus pergi. Okay, apabila kita dah submit sebuah data ni, kalau ada masalah kita dah save. So kalau misalnya sebarang masalah dalam submission kita, ini semua dia dah save dalam data. So kalau macam ni, dia kata success. So success maknanya data ni terus pergi ke Aware Foundation untuk direkodkan. Sekian, terima kasih, bye.